Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu mancingan mantap. Okey geng, alhamdulillah. Hari ini 4 minit lagi pukul 8. Aku baru sampai geng, dan aku terus pasang joran. Oh, air terlampau jernih geng hari ni. Kalau tengok dari atas ni, jernih sangat geng ah. Okey, kalau korang perasan, mana yang dah lama follow mungkin tahu kat mana aku duduk sekarang ni. Aku rasa dah dekat-dekat 2 bulan aku tak turun dekat sini geng ah. Ui, pantai pasir pun dah naik. Makin tinggi pasir dia ke tebing. Okeylah, bolehlah kita melibas sebaik yang mungkin. Okey geng, hari ni aku bawa 4 batang joran geng. Benex Scorpion 2 batang, Shimano Swiftcast. Okey, untuk hari ni geng, aku jarang-jarang guna ni Apollo ni. Biasanya aku naik boat, aku naik boat, main kayak dulu aku main Apollo lah. Aku cek-cek dalam tong aku. Kan aku tengok ada Apollo ni. Wah, boleh try lah. Kan sebab aku dah tengok juga channel ni sahabat kita daripada Kelantan tu. Okey. Generasi Y Fishing Aku tengok pun mantap juga lah. Dia kutip-kutip gelama kan. Kadang ikan apa ni, yalah macam-macam ikan je naik lah guna Apollo ni main pantai. Jadi aku cuba lagi untuk hari ni. Okey, untuk umpan aku geng, umpan tu yang penting geng. Kalau tak ada umpan, susah juga kita nak mancing kan. Okey, aku bawa udang hidup hari ni. Alhamdulillah, udang hidup. Tu dia. Tapi tak banyak lagi udang hidup aku bawa dalam. Aku order 20 ekor. Lepas tu aku simpan dekat rumah. Mati 2 ekor geng. Tinggal berapa ekor je. Tapi aku bawa jugalah umpan mampus umpan kupas. Aku beli dekat pasar. Aku dah beli juga geng. Untuk standby lah ni. Ni pakai jugalah. Okey. Ni geng. Aku cakap yang tadi Snake Master tu geng. Yang kuning tu. Yang kuning. Lepas tu yang kelabu satu. Tengok 500 meter geng ngam-ngam 10 aku tu masuk. Yang Speros size 8000 ngam-ngam. Lepas tu Active Cast New tu pun ngam-ngam geng. 500 meter masuk. Alhamdulillah cun. Okey, hari ni kita teruskan misi kita geng. Misi memburu gerong geng. InsyaAllah mudah-mudahan tercapai geng. Episod yang ke berapa ni geng? Ke 34 tak silap aku untuk hari ni. Kita tengok lagi. Tapi itulah, air terlampau jernih geng Bila air terlampau jernih ni, kadang ikan dia ni bukan tak ada ikan. Ada ikan geng, tapi dia kurang aktif lah geng. Dia kurang aktif. Dia kurang bergerak. Kalau air terlampau jernih ni. Lagi satu, anak ikan dia cepat perhabis umpan. Tu salah satu risiko jugalah. Umpan cepat habis. Okey lah geng, aku dah set up dulu aku punya umpan. Lepas tu kita buat belingan. Doakan yang terbaik untuk hari ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki. Mantap geng.
Okey geng, settle untuk balingan pagi ni geng. Alhamdulillah. Sekarang kita menunggu tarikan-tarikan yang ganas. Kalau ada lagi yang ganas-ganas geng. Woi, lama tak tengok yang tarik ganas-ganas ni geng. Aduh. Mudah-mudahan ya geng. Okey. Aku pasang 4 batang joran ni memang aku betul-betul nak cari ni geng. Betul-betul aku nak mencari ni. Mencari apa tak tahu geng. Tengoklah apa yang ada lah geng. Tapi yang diutamakan adalah gerong lah. Okey, aku nak rekod peribadi aku untuk main pantai. Aku tak pernah dapat lagi untuk main pantai ikan gerong belang ni. Asyik tengok orang je naik. Aduh. Kalau pari, tak payah cakap lagi. Kalau pari memang sampai aku rasa kata Man Baku Channel, katanya pari dekat sini macam ikan gelama geng. Aku tak tahulah macam mana cakap Man. Tapi betul lah. Kalau kita nak cari pari dekat sini, insya-Allah geng. Kalau kita tak jumpa 2-3 hari, besok lusa pasti jumpa punya insya-Allah. Yang penting rajin turun lah. Tapi ikan gelama geng dekat pantai dekat sini ni memang, aduh, aku tak tahulah berapa kali aku dapat ikan gelama dekat sini ya. Memang susah lah geng. Boleh dikira lah ikan gelama yang aku dapat dekat sini. Aduh. Okey lah geng, kita tunggu geng strike insya-Allah, mudah-mudahan ada. Ada makan geng Apollo kita ni. Ikan tambak geng tapi dah kena makan ketam baru balingnya dah kena belasah ketam ini bawa umpan puncun ni geng. Dia pergi nonton todak main. Aduh, banyak todak pula pagi ni geng. Aduh. Tapi umpan udang aku tak banyak lagi yang udang hidup aku. Aku nak main todak ke tak ni nampak kasar juga tu. Dia kejar apa? Dia kejar anak ikan melompat-lompat. Aduh. Tengok lagi sekejap lagi kalau aku rajin aku tukar perambut todak pula. Salah satu joran ni lah. Okey, ini kita dah jumpa umpan ni, boleh umpan Sekarang air gerak pasang geng Air baru nak gerak pasang. Dia penuh nanti dalam pukul 1 lebih lah petang. Air jernih gila Okey geng, aku tak boleh tahan geng todak main tadi geng. Lompat-lompat kejaran. Sekarang aku dah tukar perambut todak geng.
Bukan perabot todak geng. Tak boleh tahan nak tengok. Aduh ai. Okey geng, jom. Kita cuba dulu geng. Perambut todak ni. Dua boleh berkejar-kejar geng. Aduh, tak boleh tahan tengok. Kasar-kasar pula tu. Weh, nampaknya awal pagi dah awal pagi apa, dah 9 lebih dah. Awan dah gelap geng . Dekat sana tu geng, tengah laut tu. Tu ada belalai geng, belalai gajah. Belalai air geng. Baru turun tu nah. Baru turun geng, kat tengah laut tu. Tak tahulah korang nampak ke tak geng. Okey, tunduk. Todak geng, todak. Tahan geng, saiz. Telan habis geng. Ketodak geng, todak. Kena makan lagi geng. Kita punya todak ni geng. Rambut todak kita ni, kita tengok geng. Macam ada lagi geng. Weh, lain macam ah. Ini mau banyak todak ah.
geng. Dia belasah akunya ni. Umpan jadi macam ni lah. Aduh, kita telan. Hujan geng. Mengkabut aku kemas barang geng. Kat sana dah hilang dah apa, bagang-bagang kat sana dah hilang lah geng. Tapi dekat sini cerah geng. Tapi angin dia pergi sini. Okey geng, aku pendekkan cerita untuk penutup ni. Alhamdulillah ada hasil juga geng. 2 ekor hari ni. Ikan todak lagi. Nampak geng. Ui, alhamdulillah boleh tahan lah saiz. Ini barang bukannya senang nak dapat geng . Kadang kita mancing pantai ni pun ui, jenuh nak dapat geng. Kena ada teknik ni geng. Aku tak sempat nak tunjuk korang perambut todak aku yang aku gunakan ni. Mana yang dah lama follow mungkin diorang tahulah kan teknik todak aku tu. Basah geng. Ui, basah. Tak boleh, lagi dah sampai. Alamak. Angin sampai, hujan pun sampai. Mana yang dah lama mungkin pernah tengok cara aku aku buat perambut todak tu. Tak apalah, lain kali aku tunjuk lagi geng. Tapi kalau korang nak tahu juga cara aku buat perambut todak tu, korang boleh tengoklah video aku yang sebelum ni. Korang boleh tengok, aku lupa dah tajuk dah. Kau carilah perambut todak kan. Perambut todak Joran Azmi. Aku ada tunjuk cara buat perambut todak tu. Dia ada 2 cara geng. Yang tanpa menggunakan pelampung dengan menggunakan pelampung. Ada 2 cara tu geng untuk todak. Ui, apa aku nak cakap ni geng. Meleleh-leleh dah air hujan. Hari ni kita punya ikan sasaran kita tak jumpa geng . Tengok air penuh geng. Air pasang penuh tu. Tak jumpa hari ni. Ikan gerung belang kita tak jumpa. InsyaAllah mungkin minggu depan kot baru jumpa kot kan. Aduh, lama sangat ni geng. Tertunggu-tunggu ni, ternanti-nanti. Tak tahu bila nak dapat kita punya gerung belang kita. Ikan berbatik. Okey geng, seperti biasa geng. Kalau korang berminat dengan peralatan memancing yang aku gunakan, korang boleh tengok terus dekat link Shopee yang aku sediakan tu, bag Shopee tu. Kalau korang berminat boleh beli geng. Kalau korang tak berminat pun tak apa, tengok je dulu geng. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi, mantap.